Hello. Assalamualaikum. Anda sedang mendengarkan Hotcast Copy Chart and Chill. So kat sini kita akan bincangkan tentang dunia trading dan juga segala orang kata mitos-mitos yang pernah berlaku dalam dunia trading ni bersama dengan Kamalia adalah Naufal di sini. Ya, betul. Okey Naufal, hari ni kita nak sentuh tentang topik apa? Kita nak berbincang tentang perbezaan antara forex dan juga skim cepat kaya yang ada dekat Malaysia ni lah. Okey. Skim cepat kaya memang selalu orang ambil kesempatan dengan forex. Yes, memang betul tu Kamalia. Okey, tapi sebelum tu kita nak terangkan dululah apa tu forex. Yes, jadi kat sini kalau untuk kita nak tahu forex ni adalah satu, kalau nama penuh dia adalah foreign exchange, yang mana itu adalah pertukaran mata wang. Dekat sini kita ada lebih dikenali dengan money changer yang ada dekat Malaysia dekat sini, mata wang yang ada dekat seluruh dunia. Betul. Jadi ini adalah satu pelaburan yang mana kita akan mengira daripada nilai mata wang sesebuah negara lah dekat situ. Okey. So, apa yang penting sekarang ni kita nak tahu forex ni bukan skim cepat kaya. Dia adalah sebenarnya pasaran sebenar yang dikawal oleh bank-bank besar and of course institusi keuangan seluruh dunia. Tetapi kan Naufal, persoalannya, kenapa ramai orang Malaysia ni anggap forex ni macam skim cepat kaya? Ya, jadi dekat sini memang ramai orang salah anggap tentang pelaburan forex ataupun pelaburan trading ni. Sebab dekat sini mostly kalau kita tengok dekat mana-mana social media ataupun mana-mana platform lah, mostly orang akan perkenalkan tentang trading ni dengan satu income yang sangat-sangat tinggi. Betul. Yang mana dekat sini mereka tak mencuburi dengan lebih dalam tentang forex ni, apa benefit yang sebenarnya diorang akan dapat. Jadi that's why banyak orang yang banyak menggunakan satu benda yang salah daripada nama forex ni lah kiranya dekat situ. Betul. So, diorang sebenarnya skim cepat kaya yang kat luar sana yang mengambil kesempatan daripada orang yang betul-betul nak belajar forex ni, diorang yang memburukkan sebenarnya forex ni. Yes, Itu betul. yang membuatkan orang tanam persepsi, alah forex ni skim cepat kaya je, tipu je lah semua ni. Ni semua scam je. Yes, memang mostly kalau sebelum ni memang orang akan ingat forex, oh ini adalah satu scam. Orang akan ingat ini adalah satu scam. Jadi dekat situ mana yang tak mencuburi ataupun yang tak tahu dengan lebih dalam tentang forex ni, diorang akan berikan satu tanggapan yang forex ni memang adalah satu benda yang penipuan. Yes. Macam Naufal sendiri, pernah tak you mengalami kejadian seperti ini ataupun ada orang terdekat ke yang pernah kena? Ya, jadi kalau macam sebelum ni saya adalah kenalan saya yang ada pernah terkena oleh satu, kita panggil satu nama ni lah, scammer lah, penipu ni lah, yang mana mereka memberikan satu penjanji bulan dan bintang lah orang kata dekat situ, yang mana mereka akan bagi tahu mereka akan berikan satu keuntungan yang sangat-sangat lumayan dalam masa yang sangat terdekat dengan modal yang sangat rendah. Contoh. Jadi contohlah, kalau diorang akan bagi tahu masukkan modal sebanyak RM100 ataupun RM200, kemudian dekat situ keuntungan mereka akan dapat berlipat kali ganda. Contoh dalam RM1,000 ke RM2,000 dalam masa satu hari dekat situ. Jadi benda tu tak make sense lah untuk daripada segi pasaran trading. Betul. Kalau korang nak tahu sebenarnya kan, kami ataupun mana-mana sahaja platform tak akan minta anda untuk deposit duit ke dalam personal account. Yes, memang betul. Personal bank account. So kalau korang ada dekat Telegram, korang nampak group, sebab kat Telegram ni paling banyak. Sebab saya sendiri pernah tiba-tiba terjoin satu group ni yang dia kata, okay, korang depo RM1,000,
nanti dalam 3 jam korang dapat RM5,000. Ya, memang betul. Mostly memang orang akan menarik perhatian daripada segi hasil pulangan ataupun keuntungan dari situ. Lepas tu apa yang lagi menarik kita tengok tentang grup Telegram yang scammer ni, diorang siap ada orang-orang yang bagi review. Thank you tuan, saya dah dapat dah RM5,000. Thank you tuan, saya baru withdraw apa semua. Padahal itu semua geng-geng dia. Yes, betul. Itulah daripada hasil orang kata pancingan lah diorang terhadap individu-individu yang mana memerlukan ataupun kadang ada yang orang terdesak nak dapatkan duit untuk dengan masa yang terdekat dekat situ. Betul. Dan kalau saya boleh share, saya pun nak share pula, saya baru teringat kan. Saya pernah dengar ada seorang pakcik ataupun makcik lah, dia dah retired, baru je pencen. So bila scammer ni, diorang akan target orang-orang yang baru pencen. Yes, memang orang-orang yang dah berusia kan, yang tak tahu sangat pasal teknologi. So diorang akan suruh depo duit, nanti diorang akan janjikan pulangan, dan seseorang tu, orang tu dan individu, dia dah depo, dah transfer dalam puluh-puluh ribu ringgit. Ya. Siap memang. Dia call, dia kata saya dah habis dah duit pencen saya transfer kat dia. Ya, mostly memang scammer-scammer ni memang akan cari-cari orang yang dah berusia. Kadang-kadang orang-orang yang macam orang tua lah yang tak tahu menahu tentang dunia luar. Jadi dekat situ mudah untuk mereka nak gunakan untuk dapat daripada dorang punya hasil. Betul. Dekat situ. Jadi itu yang memburukkan industri forex sebenarnya, betul. Kan. Jadi kalau kita nak tanya juga Naufal lah, kalau ada orang kat luar sana kan, macam mana diorang nak bezakan forex sebenar dengan skim cepat kaya? Okey. Jadi kalau kita nak tahu perbezaan antara forex sebenar dan juga skim cepat kaya, first kali kita kena tahu daripada segi kita punya kemasukan duit yang kita masukkan tu ke mana. Jadi macam dalam forex trading ni, setiap individu yang berdaftarkan dekat situ, diorang akan ada akaun diorang masing-masing. Jadi setiap kali diorang buat deposit ataupun masukkan duit diorang ke dalam akaun tu, diorang kena buat sendiri tanpa masuk ke dalam akaun individu mana-mana. Ya, ataupun akaun sesiapalah dekat situ. Jadi diorang kena nampak duit diorang tu masuk, duit diorang tu keluar daripada hasil diorang buat sendiri. Bukan diorang suruh orang lain ataupun orang ketiga, orang yang tak kenal, kan. Betul. Jadi itulah dia beza kalau korang kat luar sana yang baru nak menceburi ataupun pernah terjoin grup Telegram ke grup apa-apa sahaja grup, pastikan dia baca betul-betul kat mana diorang suruh transfer duit tu. Kalau masuk ke akaun individu, jangan ikut, jangan percaya. Walaupun ada feedback orang kata dah dapat lah withdraw RM10,000, withdraw RM5,000, jangan percaya semua tu. Okey. Dan last kali Naufal, apakah cabaran sebenar dalam dunia forex ni sebenarnya? Cabaran sebenar dalam dunia forex ni untuk sekarang ni mostly banyak yang macam tadi kita bagi tahu, orang menggunakan nama forex ni untuk daripada segi menipu ataupun mengambil kesempatan daripada individu yang memerlukan kewangan dalam masa terdekat. Jadi dekat situ adalah satu cabaran yang sangat tinggilah untuk bagi industri forex yang ada sekarang ni. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu, sebelum membuat satu keputusan untuk nak menceburi ni, ambil tahu latar belakang dan juga dapatkan ilmu dahulu sebelum mereka start ataupun mulakan daripada segi trading tu. Yes, betul. Itu dah kata-kata daripada Naufal. Dan juga peringatan kepada anda semua, ingat jangan orang kata terjebak dengan skim cepat kaya. Jangan terlalu mudah untuk percaya nak cepat kaya tu. Sebab memang korang lihat kat luar orang yang menceburi bidang forex ni dah lama, yang bertahun-tahun tu memang nampak yang indah-indah. Tetapi anda tak tahu di sebalik keindahan tu ada kesusahan dia. Yes, memang betul. Sebab biasanya orang takkan tunjuk lah benda-benda yang mengaibkan. Yes. Takkan kita nak tunjuk kita loss pula. Kita mesti tunjuk kita profit. Ya, kan? betul. Jadi kepada anda semua, ingat kalau siapa yang baru nak mula menceburi bidang ini, kena belajar dengan orang yang betul, dengan pihak yang betul, kena trade melalui platform yang betul, yang legit. Yes, memang betul. Okey. Ada kata-kata terakhir ke, kesimpulan?
untuk topik ni, Naufal? Okey, macam untuk apa yang saya boleh bagi kata-kata lah kan. Untuk bagi siapa yang baru nak mencuburi ataupun baru nak mulakan dalam bidang trading forex ni, first kali dapatkan sifu ataupun mentor dahulu. Betul. Supaya dekat situ boleh buat dalam keadaan yang lebih selamat. Kemudian dekat situ boleh dapat kenal pasti dulu latar belakang sesebuah broker ataupun syarikat yang mana untuk mereka nak masuk dekat situ, supaya perkara macam penipuan yang mana orang mempergunakan industri forex ni tidak digunakan lah. Yes, dapat dielakkan lah. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua kerana mendengar episod kali ini. Kalau korang suka topik macam ni, jangan lupa follow, subscribe, share, like and comment. Okey, insyaAllah kita akan bawakan lagi topik-topik yang lebih menarik untuk episod yang akan datang. Terima kasih Naufal. Terima kasih kerana Kamalia. bersama dengan saya untuk episod kali ini. Jadi, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.